Okey, go. Oh, ale. Oh, hai. Ayah. Ui. Kau biar betul. So, sekarang kita sampai dekat tapak para layang. Para layang apa ni? Wedaring batu. So, paragliding. Views memang superb Sumpah superb, tak tipu lah. Memang cantik. Cuma nak masuk sini tadi kena bayar seorang 30,000. Tapi yang tu pun dah termasuk dalam package yang kita orang ambil lah. And then cuma untuk main ni, kalau nak main kena tambah duit sendiri ya. Sebab tadi aku dengar seorang 500,000 kan kalau nak main. Oh, angin kuat. Ya. So kita pun tak tahu lagi nak main ke tak. Sebab aku gayat anak-anak aku nak main tapi 500,000. Oh. Tengah fikir. Kenapa bonda yang gayat benda? Relax, tenang guys, tenang. Naik balik kat tu. Sedap oh. Nak naik sofa. Cantik guys. Senang sangat naik ya. Kita itu tak kena boleh lari. Wasak kot. Ini tak sesuai versi ni. Sesuai je. Angin dia tak kena angin dia. 5,000. Oh. Tu tali tak betul tu, ada panjang sebelah tu. Ya. Okey, go. Oh, ale. Oh, hai. Ayah. Ui. Kau biar betul. Aku yang depan ni. Mana bigu tadi? Oh, mana nak ni? Ada lagi ke nak terbang? Tak tahu. Sangat bahaya dah. Benda ni buat nyawa tau. Sedap. Ya. Rasa apa? Apa nama dia? Entahlah. Main beli je. Krip lah. Korek. So kita orang rehat dulu. Rasanya kita orang tak main kot para riding ni. Sebab harga dia okey je. Cuma bajet kita orang lah. Sebab tak menjangkakan. Ingatkan sekadar melawat saja rupanya boleh main. Harga dia 500,000 kan untuk seorang. RM130 Malaysia. RM130. 140. 140. Sebenarnya rate sama je dekat. Kalau macam yang aku main kat Bubus Terengganu tu lebih kurang harga lah. So sekarang ni kita makan dulu ya. Krip. Krip. Coklat susu cheese. Harga dia
10,000 yuan pula. 10,000 rupiah. Lebih kurang RM1.5 Okay. Sambil enjoy the view lah. Okay, jom makan. Bismillah. Lah. Saya punya kecil dah. Alah. Okay geng. So sini kalau korang datang tak nak naik kan, nak lepak-lepak, datang belah sini geng. Dia pergi dia sebelah sana. Dia sebelah sini bertangan. Banyak tempat korang boleh lepak makan sambil layan view kan. Mantap kan. Aku tadi tak tahu ada tempat makan view macam ni kan. Aku pergi makan belah sana, makan krep tu. So bila lalu sini tengok view macam ni, perut dah kenyang. Tak payah, so just ambil video je lah kan. Penemuan terbaru. Dinosaur. Papa Zola, pipi Zola. Adam duduk dengan dia. Duduk elok. Sama mie ayam baksonya satu ya. Mie ayam yang Mie ayam ini. okey. Yang bakso urat ya. Apa telur? Terima kasih. Mana? Ni dek. Mana namanya? Semua sama, semua sama. Oh. Mana? Dah cukup ni. Hmm? Apa yang tu? Sabar ada bakso dia. Ya enak tak? Ni. Ni. Sama kan? Biar. Ni benda. Yang itu sama juga. Tak suka. Yang ni telur. Itu aku dengan daging je. Okay kan, so sekarang kita on lunch. Kalau ikutkan kita punya biscuit tu, dia kata kalau pada waktu ni dia punya famous ni adalah bakso. So sekarang kita dekat kedai Chap Hok Lee, mi ayam dan bakso. So dorang dengan anak aku semua ambil bakso dulu. Aku makan mi ayam. So kita try lah. Mi ayam ni sedap ke tak sedap. Mi ayam ni macam ni kan. Dalam ni susu tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu muda. Ya. Dan yang ni sepu jangan. Dan ni mak. Telur, betul telur lama. Nak telur. Dah ya? Potong-potong dah. Mantap. Rasa mi ayam lah. Sekejap mi ayam. Guys. Kau je. Ya, asal dia ke ni ya. Salad. Guys, kalau ada mi telur, korang mesti akan terkejut dan daging je. Bakso telur, bukan mi telur. Sekejap tunjuk mi telur. Kenapa tutup? Mana telurnya? Ni. Ayah, Ya, ni ini. ni. Oh, dalam tu. Ni ayah. Mana? Dalam bakso tu ada telur kan? Okey, okey. Makan. Sedap? Ha? Bondo, jom ni sepu-sepu je aku nak pakai. Ya, macam bunyi IC. Wah. Okay geng, untuk air aku ada honeydew, mangga, ada apa? Jambu. Jambu. So yang ni adalah
Soda gembira. Mami Noh ni bergembira lepas ni. Ni minum Bergembira. Selalu La 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 la. Waktu kat Mesir. Oh ni kat kalau dulu kat Mesir selalu order kan. Soda gembira. Bunda sabar. Adik. Sini dek. Sini dek lagu dek. Rasa gembira tepuk tangan. Bukan tu. Sini gembira. La 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 la. Sini. Lupa dah je. Lompat si kotak. Lompat. Tiba-tiba.